ni Lokman, bukan hanya berdasarkan nombor, dia ada soal integriti. Kita pusing seluruh negara, kita bagi tahu rakyat bahawa Anwar Ibrahim itu peliwat, bahawa kita bagi tahu rakyat DAP itu memusuhi Melayu, kan. Jadi orang bagi undi kepada 26 itu mandatnya ialah untuk tolak Anwar dan tolak DAP. Kamu curi mandat orang Melayu itu dengan kamu jadikan. Begitulah. Kalau nak cerita soal integriti. Tak, Lokman, saya belum habis bercakap. Di mana letaknya integriti Muhyiddin Yassin? Dia cerita PAS parti ajaran sesat. Lokman. PAS parti ajaran sesat. Lokman. Okey, tak apa. Setidak-tidaknya. Okey. Setidak-tidaknya boleh saya UMNO bercakap. konsisten. Boleh saya bercakap. Nantilah, boleh. Saya jawab. Saya belum habis berujar. UMNO konsisten. Lokman, saya belum habis berujar. Saya belum habis berujar. Tak sabarlah. Boleh bagi saya belum habis berujar. Ketika kamu berujar, orang diam. Untuk ketika orang saya rasa moderator kena ambil balik kuasa lah. Tapi kita habiskan poin Cikgu Bat. Tapi dia tak nak bagi tahu. Boleh tak moderator boleh habiskan poin saya? Boleh teruskan. Moderator boleh suruh dia diam. Moderator suruh dia diam. Okey, moderator suruh diam. Bagi Datuk Lokman, jom. Kita dengar Cikgu Bat. Okey, baik.